Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Eco Treasure Rangers ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda. Nama saya Dia. Saya pula Kailah. Nama saya Anur. Dan saya Ella Khaira. Bersama-sama, kita akan membentangkan projek kita yang bertajuk Rhythm Safe, Save It a Song. Sebelum meneliti projek ini dengan lebih mendalam, mari kita lihat penglibatan subjek dalam menjayakannya. Antara subjek tersebut ialah pendidikan Islam, bahasa Melayu, sejarah, sains, pendidikan seni visual, muzik, reka bentuk dan teknologi, matematik serta bahasa Inggeris. Dalam pendidikan Islam, kami menyiapkan lembaran kerja tentang kepentingan menabung. Manakala dalam bahasa Melayu, kami menghasilkan karangan mengenai kebaikan menabung. Untuk sejarah, kami membuat peta minda tentang kepentingan rasa bangga terhadap barangan buatan Malaysia. Seterusnya, dalam sains, kami melaksanakan projek Rhythm Safe menggunakan bahan buangan yang bertema Hello Kitty, dan dalam pendidikan seni visual, kami menceriakan serta menghias tabung tersebut. Bagi muzik, kami merakam lagu berkaitan mikroorganisma. Manakala dalam reka bentuk dan teknologi, kami membuat pengaturcaraan muzik tersebut serta menyambungkan wayar pada tabung. Subjek matematik pula melibatkan pengiraan kos projek dan akhirnya dalam bahasa Inggeris kami membuat pembentangan. Bagi menjayakan projek based learning, sekolah kami iaitu SK Setia Alam mengadakan pameran Project Based Learning PBL di peringkat sekolah dari prasekolah, PPKI, tahap 1 sehingga ke tahap 2. Projek kami iaitu Projek Rhythm Safe telah terpilih oleh Guru Besar SK Setia Alam untuk mewakili sekolah ke pertandingan Project Based Learning PBL ke peringkat PPD Pertandingan Perdana. Berdasarkan cadangan penambahbaikan oleh pihak pentadbir, kumpulan kami dengan penuh semangat menukar reka bentuk Projek Rhythm Safe yang bertema Hello Kitty kepada tema istana yang lebih menarik dan kreatif. Baiklah, untuk penerangan seterusnya, kita lihat slide yang berikutnya. Kenapa tak habiskan makanan? Saya dah kenyang. Amalan menabung masih kurang diamalkan dalam kalangan murid. Ramai murid lebih gemar membelanjakan wang saku pada makanan ringan dan permainan, sehingga tiada simpanan yang dapat dikumpul untuk kegunaan masa hadapan. Tabung biasa dianggap membosankan kerana tiada ciri-ciri yang menarik.
Ketiadaan elemen motivasi menyebabkan murid kurang gemar untuk menabung secara konsisten. Oleh itu, kumpulan kami menciptakan tabung Video Save the Song, iaitu tabung interaktif yang boleh mengeluarkan bunyi muzik serta memberi ganjaran kecil setiap kali menabung. Inovasi ini dihasilkan untuk membuat menabung menjadi lebih seronok dan mendorong kami untuk menabung. Best kan? Dengan cara ini, menabung akan jadi lebih seronok dan berdisiplin. Bagi menghasilkan projek ini, kami menggunakan bahan seperti kotak, botol plastik, kertas warna, pelekat hiasan, bateri, pemegang bateri, wayar, IR sensor modul, breadboard, donut board, mini player MP3, speaker, kabel USB dan Arduino Mini. Kos ini dianggarkan RM71.11. Kos ini rendah kerana kebanyakan bahan-bahan yang digunakan ialah bahan semula jadi. Mari kita lihat bagaimana tabung Video Save the Song ini berfungsi. Baiklah, saya cuba masukkan duit. Wah, seronoknya ada lagu. Wah, menariknya. Bestlah. Best Best, kan? ya. Kan? Wah, tengok. Selain muzik yang menarik, saya juga mendapat ganjaran kecil kerana menabung. Wow, dapat apa tu? Surprise! Tengok, comel kan? Comel kan? Betul, inilah keistimewaan tabung kami. Ia bukan sahaja mengeluarkan bunyi muzik yang menarik, tetapi juga mengeluarkan token hadiah kecil untuk menggalakkan murid terus menabung. Kesimpulannya, projek ini mampu memberi motivasi kepada murid untuk terus menabung, membentuk disiplin, berbelanja dengan bijak serta menjadikan amalan menabung lebih kreatif, menyeronokkan dan dihargai. Jom menabung bersama Tabung Return Save the Song.
cyber warriors happy to stand here as a seat to present our project, which we have named Beauty Saver. My name is Amanda, and with me I have Tia, Khaila, Amir, and Khaira. This is not just an ordinary money box. Beauty Saver is unique because it is colorful, creative, and comes with special features that make saving money fun and meaningful. In our presentation today, we will share the steps we took to make it, the materials and tools we used, and finally the special features that makes our money box stand out. To begin with, the first step is to prepare the base. We cut a plastic container into half and then place a big box with the container on top. This gives the money box a strong foundation. Next, we glued magnets to the container and also to the bottom cap. These magnets were very important because they made the parts of the money box stick together firmly. Without them, the box will not be strong enough. Anwar,